Okay guys, orang dah sampai di Central Hat Nyai. Hello. Kalau kita gerak saja. Besar juga mall. Orang dah pernah pergi dah kat Central Hat Nyai ni. Kali kedua rasanya. Tak Hat Nyai lah. Angin dia tadi kuat sungguh. Oh, ni tempat parking ni. Look at the Central. Wow. Oh, dari sini angin masih kuat je. Oh. Wow. Cantik. Ni cartonnya baju-baju ni. Ni Bear. My t-shirt. Batman ada, Aquaman, kartun-kartun. Man. Review lah. Kau boleh ambil ni. Ah? Kau boleh ambil ni kalau dapat rezeki lah. Kalau ada. Ni? Abang kata nak yang kereta 4 kali tu. 4x4. Abang kata nak kereta yang 4 kali 4 kali ni. Pakai boleh tapi maintain. Jus. Ini saya ambil. Ramai tu. Ramai weh, ramai. Toro fries. Fries yang panjang ni, ramai tu. Okay guys, kita nak order Toro fries. Dia berapa? Dia kata abang suruh ambil yang tu, paling sedap. Ni salted egg. Signature mix. Dah tu dia beli sama. Nampak sedap. Tapi ni apa? Untuk apa Toro fry tu nanti baru bunyi lah. Dapat guys. Toro fries. Do not make loud noise to disturb others during the night. From 10 PM to 6 AM. If there is a warning. Macam nak azan subuh? sekarang kita orang dah sampai di night market. Oh, orang night tu. Semua ni rasanya halal ni. Kita orang nak makan mi honsup. Dia pun nampak sedap.
Habis makan mie sup. Sekarang kita nak tengok apa makanan ada kat sini. Kat sini pun banyak sangat gerai lalang ni. Onde-onde. Onde-onde walaupun tak. Senang. Kita sambung belah. Kita sambung jalanan kita. Oh, ada donat lah, Kin. RM5 je. Donat berapa? 3. Goreng. Jadi beramai. Oh, air kelapa viral. Nasi kuat. Cik. Kambing gelasi. Ha? Kambing gelasi. Ha? Kambing gelasi. Boleh? Okey, ada ni. RM30. Adik jaga adik dalam. Biasanya ni kita beli air kelapa dia. Tadi apa Umi tak silap larang. September pukul 7.21 Thailand. Sekarang je. Kedua. Lalu nak ke Phuket besok. Sekarang kita nak pergi cari makan untuk breakfast. Lepas makan kita terus pergi nak pergi stesen bas yang dekat dengan mall tu. Okay bang? Susu. Oh ni lah dah ready. Kita jumpa kalau dah kita jumpa bila dah jumpa makanan. Okay, sekarang kita nak sambung perjalanan untuk pergi ke bus station. Ambil 10 minit. 10 minit? Ya. Dari Bidai itu sampai bus station. Tengok yang jalan-jalan. Okey, macam ni ke? Okey tak? Ini naik bas. Jadi kalau bus stop. Kita dah sampai bus station ni. Tapi kita nak Orang nak pergi 7-Eleven. Lagi 7-Eleven tak kan? Nanti dekat bas nanti tu 8 jam tu. Lama juga. Okay, sekarang orang dah dekat 7-Eleven. Ini dah siap kita dah halal produk semua kat sini. Hakim makan apa? Pizza? Nak juga mi boleh? Tu ngari. Ya. Tu nak makan nasi. Awak nak makan nasi dengan bas. Sekarang. Ke sekarang ah. Yang dekat bas ni. Boleh tak? Berayu. Oh, bayar-bayar. Ha? Apa-apa je lah. Ada rasa sedapnya ambil ni. Ni. Sedap.
Okay, inilah dalam dia. Dalam bas tu. Dalam bas. Dalam stesen bas tu. So, ni ada jual snack-snack. Tu bas dia. Banyak bas. Kita kat sini nak tunggu dan makan jap. Okay, Alhamdulillah dah habis makan semua. Sekarang nak tunggu apa bas start engine pukul 9.30. Lalu semua bas-bas ni ada yang nak pergi Phuket, ada yang pergi Jura, Tenggelam. Okay lah, kita jumpa nanti bila bas dah buka enjin. Inilah bas kita untuk ke Phuket. Okay, nak letak beg sekejap. Abang Irfan tukang letak beg. Bagus lah abang. Kita letak beg dulu. Baringkan. Letak dalam bas kita. Macam tahun. Boleh je duduk mana-mana. Okay, kita jumpa nanti lagi. Kalau dah nak sampai Phuket ke dah berhenti. Buatlah dulu. Okay guys, kita dah bergerak untuk pergi ke Phuket. Perhentian kita yang pertama. Kita boleh rehat 15 minit. Nak pergi buang air ke, solat ke, makan sekejap ke. Tapi 15 minit je. Jom, bang. Kencing. Guys, masih dalam perjalanan lagi. Lama sangat. Umi pun dah penat dah sekarang. Welcome to Phuket. Jadi kita orang nak rehat duduk dulu. Baiklah, sekarang kita orang nak pergi ke Old Town Phuket. Naik truk tuk-tuk ni lah. Ni. Seorang 15 baht. Akil ni tak payah kena bayar lah. Bistro Phuket. Halal lah. Kedai macam kedai kopi lah. Dah habisan santai. Kita orang masuk ni Museum Phuket. Free je. Betul, free. Museum Phuket. Oh, what is this place? Ni keluar. Sakit mata. Museum Phuket, guys.
semua bahasa Thailand. Tak faham macam nak baca. Ada apa je ni? Ini touch here. Dia touch. Apa? Terkejut tu. Gitar. Wah. Oh.